Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr. Akmal Saleh menyambut baik seruan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang supaya semangat muzakarah dihidupkan semula bagi mencari titik perpaduan antara kedua-dua parti Melayu terbesar itu. Mengulas perkara itu, Akmal menyeru kedua-dua parti supaya mengetepikan segala perselisihan demi memperkukuhkan agama, bangsa dan negara. Lupakan persengketaan, ikhlaskan niat demi agama bangsa dan tanah air. Selagi kita saling bergaduh, kutuk sesama sendiri, maka tidak akan tercapai penyatuannya, ujar beliau. Adun Merlimau itu turut berpandangan bahawa perpaduan tidak akan dapat dicapai sekiranya perbalahan dan sikap saling mengecam terus berlarutan antara kedua-dua pihak. Sebelum ini, Hadi menekankan bahawa usaha membina perpaduan perlu berpandukan pendekatan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW bermula dengan penyatuan bangsa Arab berasaskan Islam dan nilai kemanusiaan sebelum terbentuknya masyarakat majmuk yang adil. Katanya, usaha itu selaras dengan tuntutan Al-Quran dalam surah Ali Imran yang mewajibkan umat Islam berpegang teguh kepada tali Allah dan melarang perpecahan.